forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Iswadi Murni tentang isu menantu Hadi dakwa PAS berisiko hilang 37 kursi jika Samsuri terajuk EPN. Saya baca inti sikit. Seorang pemimpin PAS memberi amaran terhadap cadangan menaikkan Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar sebagai pengurusi PN dengan mendakwa langkah itu boleh menyebabkan parti Islam kehilangan puluhan kerusi parlimen. Kita dengar apa kata Iswadi Murni di akhiran TikTok komen macam biasa. Tetapi bagi golongan ulama, dia tak sependapat. Dan yang menariknya, antara yang tak sependapat dengan golongan profesional ni adalah menantu Haji Hadi Awang sendiri. Menantu Haji Hadi Awang sendiri tidak setuju dengan perkara tersebut. Kita kata menantu dia sendiri, saya tunjukkan menantu Hadi dakwa PAS berisiko hilang 37 kerusi jika Samsuri terajui Perikatan Nasional. Seorang pemimpin PAS memberi amaran terhadap cadangan menaikkan Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri sebagai pengurusi PN dengan mendakwa langkah itu boleh menyebabkan parti Islam itu kehilangan puluhan kerusi parlimen. Dalam hantaran di media sosial, Ketua PAS Pemuda Selangor Zaharuddin Muhammad yang juga menantu kepada Presiden PAS Abdul Hadi Awang berkata, data dan analisis dalaman menunjukkan PAS boleh kehilangan sehingga 37 kerusi parlimen sekiranya Samsuri menggantikan Muhyiddin Yassin sebagai pengurusi Perikatan Nasional ketika ini. Sebab itu saya dah kata itu, PAS siapa yang dia boleh namakan? Golongan ulama sendiri sebenarnya satu benda, kalau Samsuri jadi pengurusi PN, dia ada potensi bakal menjadi Perdana Menteri. Kalau dia jadi Perdana Menteri, habis golongan tim Din Ayam ni. Saya panggil dia Din Ayam, Zaharuddin Muhammad ni. Menantu apa orang kata, menantu kepada Haji Hadi ni, geng ulama ni akan habis. So dia ni Samsuri ni dia saling tak tumpah. Kalau tuan-tuan ingat macam zaman Allahyarham Tuan Guru ni Aziz dahulu, dia ada kumpulan yang bersama dengan kumpulan profesional. Dia bersama dengan dia, yang bersama dengan Tuan Guru ni Aziz. So meninggal saja Tuan Guru ni Aziz, golongan-golongan profesional ni akhirnya terkeluar. So sekarang ini dengan Hadi Awang pun sama. So golongan-golongan profesional ni menempel sekarang ini kepada Tuan Guru Haji Hadi Awang. Persoalannya, kalau sekiranya Tuan Guru Haji Hadi Awang meninggal ataupun tak jadi presiden lagi, di situ akan timbul perpecahan seterusnya di dalam PAS. So adakah saya setuju kalau Samsuri menjadi Perdana Menteri akan kehilangan kursi? Tak juga sebenarnya. I disagree. Tapi mungkin dia ada data yang saya tak ada lah. Kan? Mungkin dia tak ada data yang saya tak ada. So menurut menantu Haji Hadi, siapa yang paling layak menjadi pengurusi PN sekaligus menjadi Perdana Menteri? Tuan Ibrahim Tuan Man. Seorang pemimpin akar umbi terkenal, Zaharuddin Muhammad, berpandangan timbalan Presiden PAS, iaitu Tuan Ibrahim Tuan Man, yang paling layak untuk diangkat sebagai pengurusi PN dan Perdana Menteri jika parti itu meneracui negara. Ya ke terkenal? Mana satu dia tulis dekat situ? Yang di-Pertua PAS Sungai Buloh itu berkata, walaupun keputusan mengenai jawatan tertinggi gabungan itu tertaluk kepada rundingan Majlis Tertinggi PN, namun terdapat kriteria yang meletakkan Tuan Ibrahim sebagai pilihan utama jika keputusan terletak di tangan PAS. Dari segi ranking, iaitu beliau sebagai timbalan presiden. Dari segi pengalaman, beliau pernah berada di Kabinet Malaysia sebagai Menteri Kasar, Alam Sekitar dan juga Air. Katanya beliau paling layak memegang jawatan tersebut. Beliau adalah seorang ulama. Yang ni saya pertikaikan lah, dia bukan ulama pun. Walaupun ia datang nombor 3, tetapi syarat ketiga ini paling utama. Dia ulama, tuan-tuan. Aku tak tahu kat mana ulamanya, aku tak faham. Iaitu mesti ulama atau lebih tepat mesti faqih, kerana syarat itu hukum disebut syarat ijma' mazhab. Ini saya sebut tadi tu. Saya sebut tadi golongan profesional dan golongan ulama bertembung. Kan saya dah kata tadi, inilah dia. Kan ijma' ulama dia kata, tuan-tuan. Tak ada. Saya tak tahu mana dia belajar. Kan kriteria untuk menjadi pemimpin ada 2 je dalam Al-Quran, iaitu dia mesti kompeten dan dia mesti apa dia, tuan-tuan? Amanah. Dia mesti seorang yang berkebolehan dan dia mesti amanah. Ulama ini itu kriteria Syiah. Itu bukan kriteria Ahli Sunnah wal Jamaah, tuan-tuan. Nak menjadi pemimpin tu mesti seorang ulama, mesti faqih, mesti ulama. Itu bukan kriteria Ahli Sunnah wal Jamaah, itu kriteria Syiah. Okey.
Tapi dia itu pendapat dia lah. Pendapat dia mengatakan bahawa Tuan Ibrahim Tuan Man. Tapi saya rasa kalau Tuan Ibrahim Tuan Man, dia akan jadi kepimpinan paling lemah dalam sejarah. Terbaik sebenarnya untuk menjadi pemimpin PN. Ni terus terang saya cakap, terbaik selepas Muhyiddin Yassin adalah Hamzah Zainuddin. Hamzah Zainuddin adalah pilihan yang terbaik yang ada dia untuk Perikatan Nasional di kalangan PAS dan juga Bersatu untuk menjadi pengurusi Perikatan Nasional. The next one is going to be Hamzah Zainuddin. That is the best bet yang ada untuk Perikatan Nasional. Dan kalau tak, memang dia akan jadi masalah kepada PAS dan juga Perikatan Nasional itu sendiri. Sebab itu, bila Tuan Ibrahim Tuan Man dikatakan bakal menjadi Perdana Menteri, wajar dan layak menjadi Perdana Menteri, for me it'll become a joke lah tuan-tuan. A joke of a secretary lah. Kan, kalau Tuan Ibrahim Tuan Man, dia simple je. Dia sendiri kita tak nampak boleh menonjol jadi presiden pun. Even kalau saya tanya tuan-tuan lah, terus terang lah, orang PAS. Korang rasa Tuan Ibrahim Tuan Man ni layak ke jadi presiden PAS? Tak payah kita kata pengurusi PN lah. Presiden PAS, layak ke dia jadi presiden PAS? Maknanya kalau kita nak bandingkan semua pemimpin-pemimpin PAS yang ada ni, kita tolak tepi lah profesional ni tuan-tuan. Kita tolak tepilah Samsuri, tolak tepilah Sanusi, tolak tepilah semua tu. Kan? Kita tolak tepi semua, kita letak ulama-ulama ni. Tuan Ibrahim Tuan Man paling layak ke? Saya nak kata, tapi kalau kita fikir, kalau bukan dia, siapa? Siapa? Jasin jangan sampai aku doa kunut kat korang nanti. Tuan Ibrahim blur, mana boleh lead. Tak sesuai lah. Taki for PM, Taki profesional. Taki profesional tak layak. Kan saya kata tadi, tolak tepi yang profesional. Taki lawyer, dia bukan ulama. 3 lori ada is. Ulama, I'm talking about ulama. Ulama mana ni? Kan? Ulama mana? Okay. Alright, so kita kena faham benda itu. Okay. Alright, seperti biasa tuan-tuan, kopi LTL, kalau siapa yang belum dapat lagi, boleh terus dapatkan di tempat-tempat seperti ini, Shopee, TikTok dan juga website kita. Esok ada penghantaran boleh order sekarang. Alright, welcome back KJ. Wow. Welcome back KJ, betul ke? Alright. Zahid jemput pemimpin yang dipecat dan juga digantung hadir ke Perhimpunan Agung UMNO, kata sumber. UMNO sekali lagi membuka peluang kepada bekas pemimpinnya yang digantung keahlian atau dipecat untuk kembali kepada parti itu. Malah pada sesi taklimat petang tadi, Presiden UMNO Abang Zahid menjemput mereka yang ingin kembali untuk hadir ke persidangan parti itu sebagai pemerhati. Dalam sesi itu, Zahid juga menjadikan bekas ahli Parlimen Pasir Salak Tajuddin sebagai contoh ahli dan pemimpin yang setia meskipun pernah dipecat oleh parti sebelum ini. Presiden memberi isyarat bahawa parti membuka pintu kepada mereka yang dipecat atau digantung untuk kembali kepada UMNO. Presiden kata kita tak zalim, bahkan menyebut mereka untuk hadir ke Perhimpunan Agung UMNO. Isyarat Zahid itu ke arah memperkukuhkan parti dalam menghadapi PRU ke-16. Yang ini tuan-tuan, saya kena bagi tepukan kepada UMNO. Yang ini tuan-tuan, saya kena bagi tepukan kepada UMNO dan saya kena bagi tepukan kepada Zahid Hamidi. Zahid tahu mengukur baju di badan sendiri. Zahid tahu mengukur kekuatan dia sendiri. So dia nampak bahawa UMNO memerlukan tokoh-tokoh seperti KJ, Syahril, seperti Hishamuddin, Tun Hussein On dan sebagainya, yang mana pernah digantung ataupun dia dipecat daripada parti untuk kembali kepada parti. Okey, sekurang-kurangnya dia telah membuka pintu kembali. Mungkin ada ahli UMNO yang tidak bersetuju, tetapi kita tidak boleh menafikan peranan dan fungsi serta pengaruh KJ dan juga yang lain-lain itu di luar parti. So sekarang ini UMNO menghadapi krisis keyakinan pengundi Melayu terhadap mereka. So the only way UMNO boleh ke hadapan sekarang ini adalah dengan membawa kembali pemimpin-pemimpin yang berkemungkinan boleh menarik kembali penyokong-penyokong, terutama mereka yang berada di atas pagar sekarang ini. Tuan-tuan, masalah dengan UMNO adalah image. Okay? Masalah dengan UMNO adalah image. Teruk lagi baru-baru ini bila 3 panglima perang pula dikaitkan dengan parti YY lah, skandal dan sebagainya. Menteri di bawah panglima perang itu juga adalah menteri UMNO. Cuma tak dikaitkan kepada dia lah, tetapi indirectly orang dah mula bertanya, takkan menteri tak ada kaitan apa-apa kan? Soalan itu mula timbul. Bukan saya kata ada, tapi dia akan jadi pemikiran rakyat itu akan ke arah itulah.
So UMNO memerlukan kekuatan-kekuatan as many as possible. Apa sahaja yang ada kena garap sekarang ini, kena dapatkan kembali keyakinan rakyat. Sebab kalau dia tak survive this political PRU ni, the next PRU ni, dia tak survive tuan-tuan, maknanya dia tak dapat lebih daripada apa yang dia ada sekarang. Sekarang ni dia ada lebih kurang 28 kerusi. Kalau dia dapat kurang, sama atau kurang, that's it lah. I mean, political career, jauh lagi lah perjalanan UMNO untuk meyakinkan kembali rakyat kepada mereka. Kan? Kita ambil contoh baru-baru ni. Ni Gesaan Akmal. Gesaan Akmal untuk keluar daripada UMNO, daripada Pakatan Madani. Akar umbi UMNO serah pada kepucuk pimpinan parti. Cadangan Ketua Pemuda UMNO, cadangan kepada Ketua Pemuda UMNO, Akmal, Dr. Akmal, supaya parti itu keluar daripada kerajaan dan bergabung dengan PAS, terus menjentuskan perbincangan di kalangan ahli. Okey. Rata-rata pimpinan akar umbi yang ditemui Malaysia kini ketika Pimpinan Agung UMNO hari ini menyerahkan sepenuhnya kepada pucuk pimpinan parti untuk menentukan. Adun Dusun Tua Johan Abdul Aziz menyifatkan cadangan Akmal sebagai pandangan peribadi dan belum pernah dibincangkan secara rasmi dalam parti. Itu adalah pandangan peribadi, katanya. Menurut Johan, perbezaan pandangan dibenarkan dalam UMNO, namun semua ahli perlu akur dengan keputusan muktamad yang ditetapkan oleh kepimpinan. Apabila keputusan akhirnya dibuat sebagai ahli, kita perlu mengikut keputusan tersebut. Bagi saya, keputusan Pimpinan Agung UMNO ni akan mengatakan bahawa mereka akan bersama dengan kerajaan Madani sehingga habis penggal. Itu dia punya ketetapan dia. Sehingga habis penggal. So bermakna, adakah lepas habis penggal itu akan terus bersama dengan Madani? Itu yet nanti untuk dibincangkan di peringkat Majlis Kerja Tertinggi MKT. Saya percaya itu that will be the results, keputusan yang akan ada, maksudnya keputusan daripada MKT kali ni lah, Perhimpunan Agung UMNO kali ni. Ketetapan itu amat penting sebenarnya. Maksudnya saya katalah, UMNO perlu untuk berada di dalam kerajaan kerana dia sedar kekuatan dia tak ada. Kalau dia keluar sekalipun, belum tentu dia boleh menarik sokongan pengundi atas pagar. That is why mereka memerlukan segala dana, segala projek, whatever that they can have right now, dapatkan dahulu, kerana mereka tahu mereka akan menghadapi pilihan raya dengan dana yang banyak, irregardless of siapa yang mereka bergabung. Kalau dia bergabung dengan Madani ke, dia bergabung dengan PAS ke, dia bergabung dengan Bersatu ke, dia nak jalan solo ke, apa sahaja keputusan mereka selepas ini, mereka memerlukan dana. They need the money. Yes, duit itu ada, dana itu ada, tetapi bukanlah sebagaimana besar yang ada sebagaimana mereka ada sebelum-sebelum ini. Kan? Sebelum-sebelum ini. Jadi sebab itu kita kena faham, tuan-tuan. Saya percaya PAU kali ini, Pemuda Agung UMNO kali ini akan memutuskan bahawa UMNO akan terus bersama dengan kerajaan Madani sehingga habis penggal. Namun dia kata sehingga habis penggal. Habis penggal. Arti kata habis penggal, yang tu nanti yet to be discussed lah. Tak adalah kata kita akan mengumumkan kita akan bersama dengan kerajaan Madani menghadapi pilihan raya, kerana yang itu akan mengundang. Kalau Zahid buat ucapan sedemikian, yang itu akan mengundang. Kerana orang-orang UMNO akan mula bercerita, maknanya apa? Kita nak kena puja DAP lagi ke? Habis dah kita kena maki kiri kanan sekarang ni. Dulu bukan main kita maki DAP. Sekarang rakyat kata kat kita, dia undap ni macam mana ni? Tapi kalau dia kata sehingga habis penggal, lepas itu dia tak cakap lah kita akan bincang apa. Tapi lepas tu dia boleh lah berhujah. Presiden kata sehingga habis penggal. Masuk lagi kita belum tahu. Dia boleh hujah itu lagi. Tapi kalau ketetapan ini kata kita juga akan masuk pilihan raya bersama dengan Pakatan Harapan bagi menentang, yang tu nanti memang jangan kata orang luar, pengikut atau penyokong UMNO sendiri berkemungkinan besar akan maki UMNO lepas ni kan. Akan maki UMNO selepas ini. Kita saya baca detail lagi dekat Malaysia Kini ni. Dalam hantaran di media sosial, Ketua PAS Sungai Buloh Zaharuddin Muhammad yang juga menantu kepada Presiden PAS Abdul Hadi Awang berkata, data dan analisis dalaman menunjukkan PAS boleh kehilangan sehingga 3 kursi parlimen sekiranya Samsuri menggantikan Muhyiddin Yassin sebagai pengurusi PN pada ketika ini. Okey tuan, mari terus support channel Hang Duk Mana. Jumpa lagi. Assalamualaikum.